Senaman untuk perut tak ada kesan kempiskan perut? Ya dan tidak. Ya kalau tak buat kalori defisit, memang tak ada kesan kempiskan perut. Tapi kalau kalori defisit dah buat berminggu-minggu, berbulan-bulan, lemak di pipi, di lengan, di leher dah mula susut, senaman untuk otot abdomen boleh bantu cepatkan perut kempis. Ini daripada pengalaman saya sendiri. Kalori defisit dah lama buat tapi saiz pinggang tak mengecil pun. Bila buat senaman macam yang ditunjukkan ni, barulah ada perubahan. Bila lama teruskan kalori defisit dan buat senaman, saiz lemak akan menipis, kemudian saiz otot pula akan menebal. Kedua-duanya berlaku bukan hanya otot menebal tanpa lemak menipis. Barulah nampak timbul bentuk ketul-ketul roti tu. Tak percaya, cuba buat macam saya. Dapat perubahan yang diinginkan, kongsikan di ruang komen. Jangan tangguh lagi. Mulakan sekarang semua apa yang saya kongsi cara untuk kempiskan perut dalam video-video sebelum ni, dan video ini untuk perut rata 1 Syawal nanti. Saya bagi tempoh dalam 5 bulan ni untuk anda dapatkan saiz perut idaman. Simpan video ini, datang semula komen 1 Syawal nanti.